Zamaru Hisham kata kalau berbuka tak ada siakap dari Patani Tom Yum ni, memang boleh merajuk. Siakap Kiansum. Ini yang memang tak boleh miss. Kalau tak ada ni boleh merajuk. Siakap Kiansum ni. Tak ada tu ke tak ada Patani Tom Yum boleh merajuk? Tak ada Patani Tom Yum dan tak ada lauk itu, lauk favourite saya. Ni steam limau, ini pun sedap, masya-Allah. Jom kita buat makan. Dia orang sanggup tunggu Patani Tom Yum, sanggup tadi muka air je. Jom makan ni bang. Pot. Sebab hari ni kita dah lama. Memang kita nak datang lah ke Patani Tom Yum ni. Tapi asyik dengar macam ramai orang kan, penuh. Tapi still, kalau korang booking, memang ada slot je, boleh je. Okay, kat sini diorang ada pesta colik tau. Pesta colik dia, kalau korang tengok, okay, kejap lagi, malam-malam sikit Ana akan buka dia punya colik dia. Okay, colik dia pun meriah.